Ya betul ni, RM66.80. RM66.80. Dekat mana ni? Forest Hike Ampangan, Seremban. Ten. Nak cancel ke tak nak ni? Selesai drop off order yang ketiga. Total 67.6 km daripada Ceras ke Seremban ni. So drop off RM88.55 termasuk tol. Dia bagi 100 lah. Assalamualaikum kawan-kawan, selamat datang ke Jeff Grab Vlog episod yang ke-54. Hari ni hari Ahad, lebih kurang pukul 10 malam. Jom kita kayuh selama 2 jam sampai pukul 12. Kita tengok berapa kita boleh dapat dalam masa 2 jam pada hari Ahad pukul 10 malam. Let's go. Seperti biasa, kita akan reset trip A kita untuk total perjalanan malam ini dan trip B untuk setiap perjalanan, supaya kita tahu berapa kilometer perjalanan kita pada malam ini. Okey, pukul 9.58 kita genapkan kepada pukul 10 malam lah. Kita tengok sebelum 2 jam kita on turbo mode. Sebelum pukul 12 kita boleh dapat sebanyak berapa ringgit. Dia minta verification berapa hari tak online. Okey, kita bagi dia verification. Dapat retake lagi ke? Okay, looks good. Okay, your turbo progress has refreshed as a new day has started. Alright, order yang pertama telah sampai. LRT Bandar Tasik Selatan pergi flat Taman Bukit Ceras, 4 km drop off, 1 km pick up, RM7.50. Okay, let's go. Seperti biasa, aku akan dapat job dekat stesen LRT Bandar Tasik Selatan. Agak normal jika aku bermula dekat Bandar Tasik Selatan ni. Memang chances agak tinggi lah untuk mendapat order yang pertama daripada LRT Bandar Tasik Selatan. 9.59 minit malam pada hari Ahad hujung minggu, kita mulakan Jeff Grab Vlog episod yang ke-54. Tepat 10 malam sekarang. Tengok dalam masa 2 jam atau kurang daripada 2 jam, berapakah target yang kita boleh dapat untuk episod pada kali ini. Pakai seat belt. Kita bermula di Bandar Tasik Selatan. Bismillahirrahmanirrahim. 1 km dari sini untuk ke stesen LRT Bandar Tasik Selatan, dan jarak untuk kita drop off order yang pertama ni lebih kurang 4 km lebih lah. Pick up 1 km lebih, drop off 4 km lebih. Kita earning sebanyak RM7.50 selepas tolak commission. Dibayar guna cash. Flat Taman Bukit Ceras. Alright, kita jumpa selepas drop off dalam Jeff Grab Vlog episod yang ke-54. See you later. Selesai drop off order yang pertama untuk kali ini. Total 5.9 km jarak pick up dengan drop off. Kita collect RM9. Dibayar pakai Tashengo e-wallet. So bersih kita dapat RM7.50. Aku ada dapat 2 back to back job tadi. Tapi back to back job yang pertama tadi tu aku cancel sebab agak jauh dia punya jarak pick up, 4.8 km. Dia punya jarak drop off dalam 1 ke 2 km macam tu lah. Tapi fare dia agak sadis lah, RM5 lebih kot. Lepas tu, lepas aku cancel tu, terus masuk back to back job yang kedua. Location pick up pun tempat yang sama, MRT Taman Konot, hantar pergi entrance C MRT Taman Konot, hantar pergi Taman Ceras Mewah. Yang ni pick up 2 km, drop off pun 2 km lebih kurang.
Okay, let's go. Kita pergi pick up order yang kedua untuk Jeff Grab Vlog episod yang ke 54. See you later. Kita dah hampir sampai tempat pick up order yang kedua ni dekat MRT Gate C Taman Konok ni. Korang boleh dapatkan juga February ni. Aku akan sembuh setiap kali sebelum pick up order yang seterusnya supaya ada dapat bau-bauan yang segar, supaya kita punya passenger selesa. Korang juga boleh dapatkan ni McDodo punya kabel fast charging ni, juga car phone holder untuk phone dan untuk kamera aku yang ni lekat kat dinding sebelah driver ni, cermin sebelah driver dengan stiker e-hailing. Okay, kita dah sampai dekat tempat pick up order yang kedua, Gate C MRT Taman Konok. Kita jumpa dekat tempat drop off nanti dekat Taman Mewah. See you later dalam Jeff Grab Vlog episod yang ke 54. See you later. Selesai drop off order yang kedua untuk Jeff Grab Vlog episod yang ke 54 ni. Total 4.9 km jarak pick up dengan drop off. 4.9 km. Kita drop off bersih, kita dapat RM5.80 lah. Aku ada dapat back to back job tadi. Aku pun tak perasan sangat sebelum aku drop off order yang kedua tadi. Agak jauh juga tak silap aku. Pick up dekat Vista Harmony Apartment, Begonia, Bukit Ceras. Hantar pergi Jalan Forest Hike 3/4, Begonia Forest Hike. Oh, biar betul ni. RM66.80. RM66.80. Dekat mana ni? Forest Hike Ampangan, Seremban. Ten. Nak cancel ke tak nak ni? Kena pergi Ampangan, Seremban pula. RM66.80. Allahu Akbar. Kita tengok macam mana lah. Aku dah ter-accept dah pula pergi Ampangan daripada Ceras. Berapa kilometer RM66.80 ni. Kan nak balik macam mana pula? Sana senang ke ada order yang nak balik ke KL atau Bandar Tasik Selatan? Sekarang lebih kurang pukul 10.30 malam. Aku dah jalan sejauh 11.3 km. 11.3 km. Baru dapat berapa ringgit tadi, 2 order tadi. Lepas tu terus dapat order yang ketiga ni pergi Ampangan, Seremban, Negeri Sembilan. Okay, tak apalah, kita cuba tengok macam mana nanti. Kita jumpa lepas drop off nanti. Kita MD ke ataupun kita pergi airport ke KLIA. Kalau pergi airport KLIA confirm lah memang akan ada order keluar ke KL punya daripada airport. Tapi tak tahulah, Ampangan tu jauh lagi kot nak ke KLIA. Apa pun kita tunggu. Selepas ni jumpakan tempat drop off nanti dalam Jeff Grab Vlog episod yang ke 54. Daripada aku, Jeff Karim. See you later. Terima kasih kepada yang belum subscribe channel Jeff Karim kat YouTube ni dan Facebook page Jeffrey Aizat Shah untuk Jeff Grab Vlog content. Follow jangan tak follow. Follow jangan tak follow. Follow jangan tak follow. Selesai drop off order yang ketiga. Total 67.6 km daripada Ceras ke Seremban ni. So drop off RM88.55 termasuk tol. Dia bagi 100 lah. Dia bagi 100. Kita confirm RM66.80 lah bersih untuk order yang ketiga dalam Jeff Grab Vlog episod yang ke 54. Sebenarnya bukan keep the change lah, RM100 dia bagi ni. Dia kata bagi balance balik RM10 je. So maknanya dalam RM1 lebih lah. So setakat ni untuk 3 order kita dah jalan sejauh 78.6 km. Kita dah earning sebanyak RM80.10. Tadi tak sampai sejam lah ngam-ngam daripada Ceras ke Seremban ni. So kita mula tadi pukul 10 malam.
So sekarang pukul 11.30. Sejam setengah kita dah jalan untuk hari ni. Dalam masa sejam setengah kita dah dapat RM80.10 dari pukul 10 malam daripada Bandar Tasik Selatan. Kita sekarang berada di Forest Hike Ampangan, Seremban. Sejauh sejam 30 selama sejam 30 minit untuk 3 order. Okey, apakah plan kita selepas ini? Cash wallet makin merosot lah sebab dapat order cash kan. Apakah kita punya plan selepas ini? Adakah kita hendak MD? Of course lah kita kena MD lah 11.30 sebelum pukul 12 ni. Okey, terima kasih semua yang masih menonton dalam Jeff Grab Vlog episod yang ke-54 pada hari ini, yang bertajuk Dari Ceras ke Seremban di tengah malam Ahad yang syahdu. Okay, kita keluar daripada house ni dulu. Nanti kita decide nak MD ke atau tidak. Kau boleh dapatkan tiket e-hailing tu. Nampak tu. Okay, thank you boss. Thank you. Tiket e-hailing tu pun korang boleh dapatkan di shop now dekat description konten YouTube aku ni. Okay, kita jumpa selepas ini dalam Jeff Grab Vlog episod yang ke-54. See you later.